Yes, welcome to Nasi Unfiltered YouTube channel. So hari ni aku nak makan nasi kandar RM50. So let's go. Okay bos, nasi kandar RM50 boleh? Okey bang. Uji nasi kandar lain ke? RM50. Okay. Baik nak RM50 nasi kandar tahun ya. Alright. Okey. Nice, aku rasa Nasi dua orang makan. Okay, nasi bagi mana? Nasi putih bang. Nasi putih, betul? Alright. Nasi putih dengan ayam bawang. Okey. Nasi putih jadi dua abang dan dua orang bos kita makan ha. Okey lagi ayam bawang. Ayam bawang sini potong okey. Ayam bawang potong sudah, sini bawang sudah. Okey. Dan sotong. Sotong satu boleh. Banyak oi. Tengok banyak macam ni. 9, 12, 15, 18, 20. Okey. Kambing boleh satu. Kambing Kambing ya. Kambing kan satu ya. Okey, daging satu boleh ya. Semua campur macam-macam makan ya. Okey, lain-lain sayur boleh ya. Sayur kuah campur bang. Kuah campur. Kuah campur alright. Lagi special memang. Okey, lain ke bang kau ya. Sayur kopi dengan benih goreng dengan bawang putih. Okey, banyak. Dengan telur masuk tambah. Telur. Telur untuk dua orang makan. Sama telur masuk dua orang makan. Tidak boleh bang. Tidak boleh. Okey, alright, banyak. Okey, macam-macam makan kau ya. Kuah campur bang. Kuah campur. Okey, alright, lain dia. Kuah campur untuk nasi kandar. Baik-baik yang lain dia. Kuah banjir punya. Kuah banjir tsunami punya. Okey. Oh, lain dia. Lain dia. Okey. Jangan abang bawang goreng ya. Okey. Okey, lain clear. Tu bawang goreng, lain clear special ya. Okey. Macam-macam makan kau punya. Okey. Lain clear, always clear. Sunya. Lain clear. Okey bang, terima kasih. Bismillah makan, okey baik. Easy guys. Kita hari ni makan sampai lusa kenyang tak payah sahur. Let's go guys. So sekarang kita nak rasa. Ni ada gerak-gerak sikit, so kita kena start pakai benda ni dulu. Rangup tu. Rangup? Rangup je. So kita ada telur rebus full 2. Lepas tu ada telur separuh 2. Lagi 3 telur. Kita dapat ayam bawang. Aku ambil ayam bawang. Aku ambil peria sikit. Okay, lepas tu ambil telur. Kita buat combo guys. Okay. Puas hati. Macam ni yang nak makan. Kalau makan satu-satu dia tak rasa dia punya kick tu. Abang bila makan sekali tu dia rasa dia punya kick tu. Sotong guys. Dah rasa sotong pula. Agak lebay dengan sotong ni. Isi dia mantap guys. Isi tebal kat Lepas tu yang ni kita combo dengan apa yang lain dulu ni dengan telur ikan. Memang padu. So apakah yang anda boleh describe perbezaan nasi kandar di Line Clear berbanding nasi kandar yang anda pernah merasai sebelum ini? Nasi kandar yang sebelum ni macam ni nasi kandar, tapi bila campur makan tu dia tak rasa kick lah. Dia kalau nasi kandar dia bila campur banyak-banyak macam ni, banyak-banyak kuah apa semua, dia kena ada satu kick tu. Kick tu aku tak tahu nak cerita macam mana. Dia macam tepat-tepat je rasa pedas dia, tepat-tepat je rasa manis dia semua. So yang tu lah, kick. Memang kick. So dalam tray ni dah pelbagai lauk yang dah rasa memang puas hati lah. Memang puas hati. Oh. Tapi ada yang tak rasa, daging tak rasa lagi.
Oh, ada lagi yang tak rasa. Kita go to daging. Okay. Okay, let's go guys. Daging. Okay, daging. Rasa tu lembut gila. Oh, sayur aku tak makan lagi. Ada sayur yang terdapat kubis. Kubis dia fresh. Okay. Kubis dia fresh lagi. Nice. Lepas tu yang bendi pula. Kita kena balance lah bagi berkasiat nampak. Bendi dia okey, tak terlalu rasa macam masin sangat ke apa. So sekarang aku nak rate semua. Okay, satu makanan. First yang aku makan tadi first kita ayam bawang. So ayam bawang dia memang nice. Bila makan tu memang lembut gila. Dan memang masuk dengan kuah campur tu. So untuk ayam bawang aku bagi 10/10. Okay. Lepas tu kita ada telur ikan. Yang ni aku bagi 9/10. Okay. Dan kita ada daging guys. Daging ni lembut dan memang mantap. Cuma kalau makan banyak kan dia muak sikit lah. Aku bagi 8/10. Okay. Lepas tu kita ada belia kat sini. Belia ni macam biasa ni bukan pasal favourite aku tapi memang sedap. Aku memang suka yang macam rawang pun je. So, belia aku bagi 9/5/10. And then dia punya sotong dia. Sotong dia aku bagi 9/10. Okay. And then dengan sayur pun semua memang nice lah. Tak ada sayur yang macam tawar sangat ke. Itu memang nice. Itu adalah telur masin ni. Jom kita rasa lah telur masin. Telur masin ni tempting tak lah. Telur masin guys. Sedap tu. Telur masin memang TikTok. Dia macam kau rasa nikmat je bila masuk telur masin kat mulut kau tu macam ni. Kau kena try telur masin kat sini. Damn bro. Sedap je. Sebab aku kena baca habis tu baru cakap. Okay. Telur masin 100/10. Memang tepat-tepat. So aku dah cover semua. Alright. Aku dah cover. So next kita pay kat minuman free yang kita dapat. Kali aku minta 50 tu dia bagi sekali air free package. Jom kita rasa air tu. Ya, air dia nice. Dia macam bandung campur dengan aiskrim sikit. Aku bagi dia 9/10 lah. Okay, so yang tu je guys untuk video kali ni. So next sampai beritahu kat komen nak pergi kat mana, nak pergi kat mana, kat kampung baru ke, mana-mana tempat. Nanti kita try pergi tempat tu, kita review makanan dia. Alright, bye.